Guys, setup yang paling baloi untuk camping. Korang kena ada satu camping stove macam ni. Bila buka, dia jadi bangku. Bila angkat macam ni, dia jadi nipis. Buka je macam ni, terus korang dapat satu bangku. Korang nak guna untuk duduk boleh. Tapi saya tak guna untuk duduk. Saya guna untuk letak tong air camping. Dekat bahagian dalam dia ni, saya dah isi air bersih tau. Jadi tong air ni, kalau saya nak guna untuk masak, saya tinggal ambil air dekat bahagian sini. Boleh terus guna untuk masak tau. Kalau yang ni tong 12 liter, korang boleh isi air banyak. Kalau nak guna untuk camping 2-3 hari, tak ada hal tau. Tong air dia ni besar. Dan yang paling best, bila korang nak buka untuk guna masak, tinggal pusing je dekat bahagian sini, airnya akan terus keluar. Jadi nak guna untuk masak boleh, nak guna untuk basuh tangan pun mudah. Macam pipe air dekat rumah je, pusing macam ni, air terus keluar. Kalau korang nak isi air, korang boleh buka dekat bahagian besar sini. Nak isi air mudah, nak basuh tong ni pun mudah. Sebab dia ni besar tau. Korang boleh masukkan tangan. Boleh masuk terus sampai di bahagian dalam. Yang ni akses untuk bersihkan dan masukkan air. Dia punya tangkai ni dia ada dua tau. Korang nak pegang macam ni boleh. Korang nak pegang macam ni pun boleh. Kalau korang nak bawa untuk transport kereta, korang kena pegang macam ni tau. Barulah air dekat bahagian sini tak ada resiko untuk keluar. Kalau gantung macam ni, dua-dua akses dia ni akan berdiri atas macam ni. Kalau korang nak guna letak, boleh pegang bahagian atas ni. Tapi yang paling penting, kalau korang nak tong ni mudah untuk basuh tangan, basuh akses semua, korang kena ada bangku macam ni. Bangku ni dia fleksibel. Guna untuk letak barang boleh, untuk duduk boleh. Tapi yang paling best, bangku ni lepas siap guna, korang tinggal tarik macam ni. Dia akan jadi nipis sahaja. Mudah untuk korang bawa mana-mana. Bila nak buka zap macam ni, tutup, tarik je atas. Jadi kalau korang pergi camping, kena ada dua set macam ni. Baru mudah. Satu untuk letak tong air, satu lagi untuk isi air. Lagi-lagi korang camping dengan anak kecil, dua benda ni memang sangat function. Tong air dengan bangku ni korang boleh grab dekat link video. Korang kena check up sekarang guys. Sebab yang ni item panas selalu sold out